2023. Mati tahun 2023. Ketika dia mati tu ramai orang gembira di Amerika. Orang yang kehilangan anak cucu dalam perang Vietnam, orang yang marah sah perang, orang yang marah Amerika menjadi negara yang membeli senjata. Dia Yahudi, suruh Amerika berperang dan membeli senjata daripada proksi-proksi Israel. Zaman dia lah perang banyak kerana pembikin-pembikin senjata adalah orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi nak Amerika terlibat dengan perang. Kissinger memainkan peranan banyak untuk menyebarkan tak payah perang, termasuk mereka membuat trilion keuntungan perang, tuan-tuan nak tahu apa keadaan kami yang telah melepasi garis kuning yang secara lateralnya dianggap garis bahaya pada bila-bila masa kapal dapat dipintas atau kalau ikut sumut ni, tuan-tuan selalu kata Abang Zainal, ya sumut ni dah ada 36 sumut sebelum ni, bermula 2008. Ini sumut yang ke-37. Dan sebelum kami datang ni, dalam sepanjang perang Gaza ni dah ada 3 sumut berjalan. Sumut pertama dikaramkan sebiji kapal je. Okey, yang sepanjang dekat perang 720 hari ni, sumut pertama dikaramkan. Dia tembak karam, kemudiannya diselamatkan oleh Cyrus punya Navy. Sumut yang kedua ditawan. Ya, yang sumut kedua tempoh perang bukan sumut dulu, sumut yang 2025. Sumut yang kedua ni ditawan, nama dia Madeline. Semua ditangkap dan dibawa ke Ashdod. Ada yang dihukum, ada yang dilepas keluar. Sumut tu berlaku pada bulan Jun. Sumut terakhir, sumut yang ke-36 pada bulan Julai, dipanggil Handalah. Sumut ni lebih kepada membawa media. Sumut tu satu kapal juga ditawan apabila nak melangkah masuk ke zon merah. Berarti ada 1 hari setengah lagi kami akan sampai zon merah. Zon merah ni dikira sebagai 100 batu nautika memasuki pantai Gaza. Israel pintas di situ kerana dia menjajah Gaza. Jadi kami masuk kuning ni kerana sejarah dulu-dulu ada juga yang dipintas dekat kuning. Tapi manakah kapal banyak? Ada 47 kapal yang sedang melayar. Tuan-tuan tengok dekat tracker tu. Dan pelayar pun ada sekitar 500 orang. Dan kali ini pelbagai negara. Dia harus berjaga-jagalah. Kerana sumut tak semuanya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, macam saya kata tadi kan, dalam kapal saya Mexican, Island, nanti tuan-tuan tengok ada Colombia, ada Chile, ada Hungary. Tuan-tuan jumpa banyak orang Swiss dalam sumut ni, orang Sweden, orang Australia. Amerika ada 7 orang. Tak berundur orang Amerika. Daripada awal belayar tu sampai sekarang, Amerika 7 orang tak berundur. Perancis ada dalam ni. Perancis ada 2 grup. Perancis non-Muslim itu ada dalam 7 orang. Perancis Muslim ada dalam 6 orang. Lepas tu ada Jerman Muslim pun ada, Jerman non-Muslim. Turki saja wakil dia pun ada 7-8 orang. Berarti ada 44 buah negara, 45 buah negara menyertai sumut ni. Okey. Kalau saya ceritalah, macam kapten saya ni kan, dia dah tua tau. Dia dah tua. Saya tanyalah dekat dia, dia dah 70 lebih. Dia tulis buku nota dia. Mana buku nota dia? Cucu dia bagi. Sedih tengok ni, cucu dia bagi buku nota dia. Buku nota ni cucu dia bagi, kata kapten saya. Umur dia 72 tahun tuan-tuan. Dia datang sumut ni sebab dia kata 2 tahun dia dah letih, dah belarak. Bila ada demo di Island, dia pergi Island. Bila ada demo di London, dia pergi London. Bila ada demo di mana-mana lah, dia orang yang roh dekat kan. I'm getting tired, dia kata. Shouting on the street. Dia naik kapal ni untuk buat maksimum mungkin, rempuh juga sekatan Israel. Okey, dia umur dia 72. Allah, 2 hari tak tidur, tadi terlentang tidur. Saya masakkan nasi dengan ustaz, masakkan nasi dan buatkan dia sardin. Suka dia. Tu kawan dia tu, 75 tahun yang saya tunjuk tadi tu, uncle tadi tu, Peggy. Dia dua-dua nama Peggy. Tu kita panggil Peggy the captain dan Peggy the skipper. Dia skipper tu 75 tahun naik tangga. Tuan-tuan tengok tangan dia, betul-betul dia ni habis semua luka tau. Pasal buat kerja-kerja skipper ni, tarik tali, rolling, jalan atas bot goyang. Bot kami dah lah kecil, yang paling kecil kali antara semua bot. Tuan-tuan boleh tengok tangan dia berdarah apa semua lah, saya rasa. Tapi Peggy the captain, dia ramah juga. Peggy the skipper, dia cakap straight forward je. Dia orang tua, dia tak suka cakap banyak. Jadi saya tak sempat tanya kenapa dia datang. Peggy the skipper. Yang seorang lagi Peggy the captain. Peggy the captain tu bagusnya tuan-tuan. Yang bagusnya video call pun dia tak buat. Saya tanya dia, are you contact with your family? Dia know already I'm here. Are you sure? They believe you can going back to island. Dia kata talk later, dia kata we go day by day. Dia yang ajar saya, jangan fikir banyak-banyak nanti serabut.
Go day by day. Okay, hari ni kita lalu, apa kita dah lalu. Okay, kita dah lepas garis hijau. Apa lagi? We need another day lepas garis hijau. Nanti kita sampai garis merah. Dia ajar saya kata benda-benda macam ni jangan imaginekan apa yang akan terjadi, kita akan penat. Dua-dua Irish. Yang tadi tu saja Gracio apa nama? Siago je Mexican. Siago baru naik atas kapal saya sebab gantikan Santi. Kalau tidak kita ada seorang lagi orang tua umur 66 tahun, takkan 3 orang tua umur 66 tahun, takkan 3 orang tua jadi kapten dan skipper, dia orang kesian. Jadi Santi orang tua tu dibawa naik kapal lain, dibawanya yang muda tadi tu yang minta baju sejuk kat saya tu. Nama dia Siago tu pula, dia bukan first time, dia dah 4 kali dah ikut trip Flotilla ni. Dia penari profesional, dia professional dancer. Dia professional dancer, yang bestnya tu pula dia boleh jadi skipper kapal. Tak tahu lah orang putih ni macam-macam live dia, tarik kapal tali layar semua, dia orang tahu lah live dia orang macam tu kan. Lepas tu dia orang ni daripada zaman Freedom Flotilla dia orang dah ikut. Dia datang daripada Global March to Gaza. Dia mula-mula last ni dia aktif adalah Global March to Gaza, dia salah seorang organizer. Kemudian Global March to Gaza gagal buat di Mesir kan, dia orang tukar kepada Global Movement to Gaza. Dia salah seorang daripada Global Movement to Gaza yang join dalam entiti ni. Selain daripada Sumut Nusantara, Freedom Flotilla, Global March to Gaza, saya lupa lagi satu, ada 4 pertubuhan dalam Global Sumut Flotilla. Okey tuan-tuan, ada apa-apa yang tuan-tuan nak ajak buat lagi tak? Rajin tuan-tuan teman saya. Malaysia dah pukul 2 pagi Malaysia pukul 2 pagi 28 minit pagi. Kami makan sehari sekali ya. Ratah je lah ubi carrot tu. Lepas tu ada lah biskut-biskut tu. Okey. Ni nanti kalau lapar saya makanlah nasi, ada nasi putih lebih tu. Nasi putih lebih ni bagi saya, kalau lapar saya makan je lah. Nasi putih lebih sikit ni. Okey. Goreng telur tinggal sebiji je. Telur tak banyak dah, tinggal sebiji je. Yang lain tu spaghetti banyak tuan-tuan. Kita pun tak masak lah kat. Dia orang pun tak nak masak masalah ni, pasal dia orang makan asal apa ada je. Sebab beberapa hari je tinggal kita akan belayar. Dan kapten kapal saya dengan kapten kapal yang Itali lain. Itali sangat particular tentang makan. Kapten ni dia nak kapal ni sampai Gaza je. Sampai Gaza selesai dia nak balik. Sebab dia rindukan cucu dia. Tandas ada lah. Tandas ada, tapi kapal kecil susah lah nak urusan tandas. Tandas ni kena pump pakai tangan, tarik air laut. Dia ada tandas. Takkan nak tunjuk kan, tak masuk bilik kapten lah. Tandas satu siam orang. Jadi kita makan kurang supaya 3 hari sekali kita pakai tandas. Saya tak nak. Saya pun tak larat. Kalau dulu kapal lama, saya boleh lagi buang air besar, lepas tu terjun laut, pegang tali basuh punggung. Yang ni tak boleh. Sebab kapal saya belakang tu dah tak boleh terjun. Dan kita dah berada dalam kapal yang bergerak pada knot yang 5 dan 6. Tak ada berhenti dah. Jadi kita jagalah supaya makan kita tu tak banyak, supaya kita tak kerap ke toilet. Saya tak pasti Nasib Ilham, saya dah hantar ke hospital di Alma, kapal nama Alma. Kemudian mereka aturkan dia kena tak. Saya teruskan saja perjalanan. Sebab saya baru hari ni dapat internet. Saya ada kapal saya, kita boleh bagi tahu nama kapal tak boleh kan? Ya, nak selamat tak kabur. Kalau dah selamat, Ustaz kata jangan kabur lah. Tapi tak apalah, saya naik kapal paling kecil lah, tengok dekat tracker paling belakang. Sekarang ni dia duduk berkembar sebab dia kena tunda. Kapal ni ditunda oleh kapal yang lebih besar di depan. Kapal Sicily hak belakang sekali. Semayang boleh, ambil semayang duduk lah. Semayang tak susah, pergi ambil semayang kat dalam toilet tu. Pakai je ambil botol mineral, dia nak tanya pula bab semayang. Duduk botol mineral tu. Ambil satu botol mineral tu dah cukup. Wuduk aja. Ambil botol mineral ni. Contoh. Pergi dekat sinki wuduk. Okey, kita tak boleh wuduk dalam toilet. Sebab kalau kita wuduk dalam toilet terlampau kecil, percikkan tempat najis dengan tempat kita berdiri tu. Lepas tu duduk aje lah. Duduk macam ni takbir lah. Solatlah jamak pun senang sambil duduk. Kapal saya rosak. Totally lost. Sekarang ni kita bergantung pada kapal tadi. Sebab kita nak undur pun dah jauh. Kita dah sampai ke garis kuning. Total loss lah. Esok pakai layar.
Lepas tu malam ni ada kapal kawan datang tarik Estrella. Budak Malaysia ada 2 orang dalam tu. Dia datang tarik kami sebab takkan tinggal. No man left behind. No man left behind. Tuan-tuan nak lock buku luar tengok dekat beg kuning tu. Jadi janganlah tanya tandas apa semua. Kita duduk sini kita faham lah, kita makan sikit-sikit je. Makan untuk tidak lapar. Dah tak ada erti makan untuk kenyang. Makan untuk tak lapar je. Lepas tu makan nak elak sakit, jangan kena gastrik. Kita makan lah jadi. Tengok hari ni. Siapa nak masak tuan-tuan ubi kentang ni? Orang bagi banyak tak larat lah. Tapi kalau rajin je lagi, kita buat lah. Ustaz Mat rebus lah ubi kentang. Macam pati tadi, ambil ni je makan dia ni. Tapi kerap makan biskut ni lah. Nampak tu Ustaz Mat pegang. Jadi tu ada nasi putih sikit. Saya pun rasa lapar. Lepas tu ada sardin tuna. Kita buka je, nyalakan api sikit. Telur ada lah sebiji kalau nak masak. Mi segera ada lagi 2-3 bungkus. Ustaz Mat tak banyak makan. Korang tak tengok. Dia buka kedai restoran nasi Arab. Korang kata tak nak makan. Cuma atas kapal je lah. Semua orang kan ada disiplin. Saya pun suka juga makan. Tapi atas kapal kena disiplin. Sebab semua orang berada dalam keadaan stres, fokus nak pergi Gaza. Buat perangai, enjin rosak 3-4 kali buka ni tempat enjin ni. Jadi semua orang nak fokus belayar. Bukan semua orang nak fokus apa yang kita boleh makan. Sebab orang tahu balik Malaysia, di balik island, semua orang balik rumah dah boleh makan lah. Untuk tempoh belayarnya saja kita kurang sikit lah tentang keinginan kita nak makan tu, nak makan ni. Kalau ikut nak masak kari kepala ikan lah. Tapi tuan-tuan tengoklah periuk kami pun. Masak nasi pun kena ambil seorang 1 senduk je. Sebab periuk yang besar ada pun adalah periuk yang muat untuk makan 6 orang. Seorang 1 senduk. Seorang 1 senduk je. Puasa kalau larat, tak larat puasa makan dah. Cuma makan dalam keadaan berjaga-jaga. Ustaz tengok live sebelah ada drone. Kita buat ada drone live sebelah. Ada drone ni setiap malam kan, bukan semua drone Israel. Ada drone pemantau yang dihantar oleh Turki untuk pantau kita, sebab Turki ni ada satu kapal perang dia tengah ikuti kita. Tak semua drone tu ada drone Israel. Ini lautan antarabangsa dan kita masih diikuti. Lepas saja Itali ring kita, Itali serahkan pada Turki, Turki pula ring kita, sebab ni perairan antarabangsa yang dekat dengan Turki. Ada drone yang memang pemantau, ada drone yang dihantar oleh pengawal pantai, ada drone daripada ni. Kalau drone daripada musuh dah bunyi siren, kami semua dah keluar dah. Maksudnya kapal utama tu, Alma kapal utama akan menghantar isyarat siren. Jadi kapten-kapten semua bangun, kami akan pergi duduk dekat ruang lapang, berjaga-jaga dengan jaket. Kapten sekarang ni yang amateur pun jadi kapten. Hari ni